Pada tahun 2250, lautan Neon dipenuhi dengan haiwan-haiwan akuatik yang berteknologi tinggi, tetapi mereka tetap hidup bahagia dan saling menyayangi antara satu sama lain. Tiba-tiba, pada suatu petang, muncul seekor penyu gergasi yang telah dijangkiti virus Trojan. Penyu itu telah menjadi sangat ganas. Banyak haiwan telah menjadi mangsa. Sekarang, laut tidak lagi seperti dahulu. Si gurita telah meminta pertolongan daripada seorang pemuda bernama Si Nyogang. Dia diberitahu bahawa sesiapa yang berjaya mencari kapsul DNA ikan dapat hapuskan virus pada penyu gergasi. Misi aku adalah untuk mencari kapsul DNA ikan. Aku mesti dapatkan kapsul itu sebelum habis semua haiwan dimakan oleh penyu gergasi. Si Nyogang telah mencari di seluruh permukaan laut serta telah menyelam ke dasar laut. Namun, masih lagi tidak bertemu dengan kapsul DNA ikan. Di manakah kamu, wahai kapsul DNA ikan? Lebih baik aku tanya Mak Lumah. Mesti dia tahu di mana kapsul itu. Ayo, lebih baik aku menyelam ke rumah Mak Lumah. Barulah cepat sampai. Assalamualaikum, Mak Lumah. Oh, Mak Lumah, saya dah balik ni. Waalaikumsalam. Oh, kamu Si Nyogang. Dah lama kamu tak balik. Mak rindu pada kamu, nak. Sebenarnya, saya perlukan pertolongan Mak Lumah untuk mencari kapsul DNA ikan. Mak tahukah di mana kapsul itu sekarang? Mestilah Mak tahu. Tapi, kamu mesti janji sesuatu pada Mak. Barulah Mak akan beritahu di mana ia berada. Baiklah, apa yang saya perlu janji dengan Mak? Mak nak kamu lebih kerap balik ke rumah Mak. Mak sunyilah nak duduk seorang diri di rumah. Boleh kamu janji dengan Mak? Baiklah Mak, saya janji akan selalu balik jumpa Mak. Jadi, Mak beritahulah saya sekarang. Sebenarnya, kapsul DNA ikan berada di dalam bilik rahsia dalam rumah kita. Pergilah ambil sekarang. Apa? Bilik rahsia? Di mana bilik itu Mak? Saya pergi ambil sekarang. Di bawah bilik kamu, nak. Dah lama Mak simpan di situ untuk digunakan pada saat yang penting seperti sekarang. Yeay, akhirnya saya dapat kapsul DNA ikan. Hei penyu gergasi, nah ambil ini hadiah untuk kau. Hahaha. Ah, tidak, jangan. Maafkan aku. Aku janji tak buat lagi. Akhir sekali, semua haiwan di lautan Neon dapat hidup aman damai tanpa gangguan lagi. Mak Lumah dan Si Nyogang telah selamatkan semua haiwan itu. Mereka akhirnya tinggal bersama semula dan hidup bahagia.